Okey, kita sambung dengan nombor indeks yang dikuasakan dengan pecahan ataupun dalam punca kuasa. Okey, apa hubungan antara A dikuasakan dengan M per N dengan A kuasa M darab dengan 1 per N, A N1 per N darab dengan M dengan A punca kuasa M A kuasa M dan N punca kuasa N A darab dengan N. Okey, semua ni berhubung kait. Kamu tengok dia punya rumusan. Kalau A M per N sama dengan A kuasa M darab dengan 1 per N. Sebab kalau yang ni dipecahkan akan jadi 1 per N. So, M ni dia akan jadi masuk depan. Maksudnya darab je dua ni. M darab dengan 1 per N. Okey, sama juga dengan kalau ni di dalam switch dengan M ni. Okey, tiga ni sama. Okey, kalau dalam punca kuasa, A kuasa dengan M per N sama dengan ini jadi punca kuasa dia. Lepas tu A ni kuasa dengan M. Okey, sama juga dengan nilai ni. Punca kuasa N, A darab dengan kuasa M. Okey, contohnya macam ni. 64 kuasa dengan 2 per 3. Kalau kita ubah dalam bentuk yang ni, 2 ni masuk dalam kurungan ni. Di luar ni 1 per 3 di luar kurungan. Okey, kiralah. Lepas tu terbalikkan, 1 per 3 masuk dalam kurungan, 2 ni di luar. Pun sama juga. Kita dapat 16. Okey, kita tukar dalam bentuk punca kuasa. N ni tukarlah N. N tadi kan 3. So, letak 3, 2 letak kat M ni. So, sama juga dapat 16. Okey, kalau dalam bentuk yang macam ni pun sama. N ni tukar jadi N 3, M 2. So, sama dapat 16. Ketiga-tiga bentuk ni akan dapatkan hasil yang sama. Sorry, ada 4 bentuk. Okey, penyelesaian dia. Tukarkan sebutan berikut dalam bentuk ni. Yang minta dalam bentuk ni dengan yang ni. So, tukarkan je. 81 3 per 2 sama dengan ni. N ni masuk dalam, M kat luar. Maksudnya ni A kuasa dengan N darab dengan 1 per M. Okey, bentuk ni. Okey, yang ni sama juga. Hitung nilai sebutan berikut. Dia bagi dalam 9 5 per 2. Kaedah yang pertama, awak guna ni, pecahkan. 9 punca square root 9 dengan darab dengan 5. Sebab square root 2 ni sama nilai dia dengan square root. Walaupun awak tak letak 2. Maksudnya kuasa 2 lah. Apa-apa nombor kuasa dengan 2 ditukar dalam bentuk square root, dia akan jadi macam ni. So, square root 9 dikuasakan dengan 5. Okay, ni kita ubah. Kalau tekan kalkulator, square root 9 sama dengan 3. Maksud dia 3 darab 3 ataupun 3 kuasa 2. So, dapatlah 9. So, 3 kuasa 5, ini hasil dia. Okay, kalau kita guna kaedah yang kedua, iaitu 9 5 per 2, awak letak dalam square root, awak guna kaedah yang ni. So, letak 9 kuasa 5, so kira dalam square root, jawapan dia akan dapat yang sama. Okey, bagaimana anda melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks? Hukum indeks, kamu kena rujuk table ni. Ini semua kamu dah belajar daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hukum. Okey, kalau contoh yang ni, permudahkan yang ni. 3x, negatif 3x kuasa 3 darab dengan 2x kuasa 3, y negatif 4 dengan kuasa 2. Pertama sekali, kamu kena selesaikan yang atas ni. Baru selesaikan yang bawah. Yang atas ni dalam bentuk darab. Kalau darab, yang boleh ubah yang sama, kumpulkan dengan boleh ubah yang sama. Contohnya ni, negatif 3 kuasa 3, x kuasa 3. Sebab darab kan?
negatif 3x. 3 darab ni, x darab ni. So, dapatlah yang ni. Kalau yang ni pula pun sama. 2x 2 darab kuasa 2. X 3 kuasa 2. So, 3 darab 2. Y negatif 4 darab dengan 2. So, bila awak dah selesaikan dalam bentuk darab, dapat macam ni, baru awak selesaikan dengan yang bahagi. Okay, kira dulu yang atas ni. Jadi ni. Okay, nombor dengan nombor. Lepas tu baru awak kira yang kuasa, pembelit ubah yang kuasa tu. Dapatlah jawapan akhir. Okay, untuk bab nombor indeks ni, kita dah selesai. So, ini dia punya rumusan. Okay. Seperti kamu tahu, A ni asas, kuasa dia adalah indeks. Okay. Kuasa ni adalah, N adalah faktor. Apa yang nombor kat sini, dia darab. Contohnya 5 kuasa 4, maksudnya 5 ni didarab 4 kali. So, maksudnya M kuasa 5. Okay, kalau dari segi pendaraban, bila darab, kuasa dia tambah. Bila bahagi, kuasa dia tolak. Bila dalam bentuk kurungan, kuasa dia darab. Sama, ini. Kalau dalam bentuk pecahan, dia ada macam-macam. A 1/n jadi ni. Pecahan ada 3 jenis. Kalau indeks negatif, dia akan tukar jadi perpuluhan. Kalau indeks sifar, semua nombor yang kita kuasakan dengan kosong, jawapan dia 1. Okay, ini adalah rumusannya. Maksudnya dalam bab ni, ini semua yang kamu dah belajar.